Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Salam, cikgu. Nama cikgu ialah Afan Syed Penjaja Arifin. Boleh panggil cikgu Afan. Dan boleh saya minta ketukaran untuk bacaan doa. Kepada yang bukan agama Islam boleh baca ikut mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Amin. Matagawansyur alaina. Amin. Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk hari ini tarikh 28 bulan 10 hari ini kehadiran penuh ke? Cuba tengok kau awak sebelah. Ada yang tak datang ke? Ada. Tak ada. Semua datang cikgu. Ni muka macam tak sedar lagi. Cuba tepuk kawan sebelah sikit. Bukan. Tepuk sangat tu. Best ke cuti di Bali? Best. Ada yang pergi luar negara ke? Tak ada. Sayangnya tak pergi. Ada seminggu patutnya kena pergi jalan-jalan lah. Tak duit. Sikit-sikit. Hari ni tahu ke kita nak belajar pasal apa? Tahu sains. Sains. Macam ramai ni yang minat sains ni. Minat. Baik, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu ada nak tunjuk satu video kat kamu. Oh, tak maaf. Nampak tak? Nampak cikgu. Apa yang awak nampak dalam video ni? Air dibuang. Air mineral. Lepas tu dia ambil sabun. Kalau awak nampak tadi dia ada letak bot kecil tadi. Pasal tak? Pasal. Lepas tu dia letak kat belakang. Tiba-tiba bot tu bergerak sendiri. Macam mana dia boleh gerak? Smart siul. Lepas tu dia ambil lari hitam pula. Dan dia buat benda yang sama. Dia ambil sabun dan dia celup. Oh, ikan ada Tiba-tiba dua. lari dah ke tepi. Dan awak boleh juga cuba dekat daun. Dari pandangan awak, dari video ni macam mana daun dengan kertas tu boleh gerak laju ke depan? Tak tahu lah cikgu. Dia orang tiup. Kan. Sebenarnya dekat sabun ni dah ada macam-macam bahan. Yang bagi sabun yang kita tahu, sabun bukan setakat boleh basuh tangan sajalah. Baju. Dan juga boleh buat macam-macam eksperimen menggunakan sabun. Menarik kan? Menarik. Dan hari ni kita akan belajar tentang sifat asid dan alkali. Siapa tahu asid, siapa tahu alkali ni? Ada yang boleh tahu cikgu? Tahu lah cikgu. Tahu lah cikgu. Tak tahu? Tak tahu. Asid ni simbang korang juga. Tak tahu, semua tak tahu apa asid. Hari-hari ni guna asid, sebelum datang pun guna asid juga ni, guna alkali. Cikgu akan terangkan tentang asid dan alkali. Yang pertama, asid. Asid ialah bahan yang menghasilkan ion hidrogen, iaitu H tambah. Apabila dilarut dalam air, ia berasa masam, boleh menghakis dan menukarkan ketal limbus biru kepada merah. Contoh, asid hidroklorin, asid sulfurik dan asid formik. Siapa tahu asid hidroklorin? Tak tahu. Tak tahu. Tadi nak makan kuih sedap ni tak tahu kesian perut.
Agak-agak asid hidroklorin ni dekat mana? Perut. Kat perut. Perut. Betul. Gula. Tepuk sikit kawan awak. Jawab. Asid sulfurik Ini saya tak tahu tu. hari-hari guna. Klorok. Sabun. Sabun. Hari-hari Gigi apa? Bak gigi. Kalau untuk asid sulfurik ni, Ya. mana yang tahu dia ada dekat dalam bateri. Manakala asid folik ni ada dekat serangga, macam kerengga. Kadang-kadang kalau kerengga gigit tu kita rasa macam bisa sikit. Betul. Itu asid yang dikeluarkan oleh kerengga. Dan seterusnya kita tengok alkali. Alkali ialah bahan yang menghasilkan ion hidroksida, iaitu OH tolak apabila dilarutkan dalam air. Ia berasa pahit, terasa licin dan menukarkan ketal limus merah kepada biru. Contoh, natrium hidroksida, kalsium hidroksida dan amonia. Untuk natrium hidroksida siapa tahu? Tak tahu. Tadi ada cakap tadi. Sabun. Sabun, betul. Kalau untuk kalsium hidroksida? Kalsium susu. Yeah. Okey, cikgu bagi tahu ya. Kalsium hidroksida ni ada dekat dalam simen dan untuk kita merawat air. Manakala amonia ada dalam baja. Okey, tak seterusnya. Semua faham ya untuk definisi bagi asid dan alkali? Fungsi dan kegunaan asid. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tunjuklah. Cikgu ada barang cikgu bawa ni. Saya. Ayo gini. Harimau. Apa yang awak nampak kat depan ni? Air. Air. Botol Warna dia. ni. Cuba baca, siapa nampak? Lime water. Lime water. Water. Selalu jumpa kat mana ni? Masak. Masak apa ni? Tom yum. Betul. Dia masak tom yum. Sedap kan? Nanti ada yang balik ni mesti masak tom yum ni guna ni. Okey, cikgu akan kata tentang fungsi kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Untuk kegunaan asid, cuka asid asetik, masak dan mengawet makanan. Manakala jus lemon, asid sitrik, menambah rasa dan masam. Sebab tahu kadang awak makan tom yum rasa pedas-pedas, masam-masam. Sedap kan? Sedap. Ada perut-perut keroncong tu. Dan seterusnya asid hidroklorin tadi ada awak bagi tahu dekat dalam perut lah, membantu kita untuk mencerna serta menghadam makanan kita. Dan seterusnya asid sulfurik dalam bateri untuk bateri tu menggerakkan sesuatu benda lah ataupun menghidupkan. Seterusnya kegunaan alkali, sabun dan deterjen. Sabun deterjen ni kita selalu hari-hari guna, hari-hari jumpa untuk bersihkan kotoran. Dan minyak lah mana yang degil-degil kan kat kuali tu kadang-kadang macam susahnya. Kita mesti nak guna sabun. Betul. Dan seterusnya ubat gigi. Semua tutup mulut ni. Siapa tak gosok gigi ni? Jangan harap tak gosok lawak mana tak gosok gigi tu. Hafisan kau awak. Dan air sekali sebut penaik lah untuk menaikkan kek. Kadang-kadang kita tengok kek tu gebu kan, comel segeram nak makan. Seterusnya, awak dah tahu fungsi kan tadi. Macam cuka. Cuka tu untuk apa sebenarnya? Betul. Untuk makanan lah, dengan untuk mengawetkan. Dan sekarang cikgu akan terangkan tentang penting ke tahu sifat asid dan alkali ni. Awak dah tahu fungsi, tapi macam mana awak nak bezakan asid dan alkali kalau awak tak tahu sifat, betul? Sifat-sifat asid dan alkali. Siapa nak tolong cikgu bacakan untuk asid?
Panggil dulu, panggil. Panggil kita. Siapa yang volunteer cikgu baca kelat. Celak, celak. Kelat, kelat. Ada tak? mulut Ah, boleh. Baca yang asid je cikgu. Asid saja. Asid mempunyai pH kurang daripada 7, menghasilkan ion hidrogen apabila larut dalam air, menukarkan kertas litmus biru kepada merah, rasa masam, contohnya asid dalam lemon dan cuka, digunakan dalam industri makanan. Betul. Siapa nak tolong cikgu baca akali? Saya. Alkali mempunyai pH lebih daripada 7, menghasilkan ion hidroksida apabila larut dalam air, menukar kertas litmus merah kepada biru, terasa licin apabila disentuh, contohnya sabun dan air kapur. Banyak digunakan dalam produk pencuci dan ubat gigi. Betul. Agak-agak awak ni kan, untuk sifat ni sebenarnya senang je nak ingat. Asid dan alkali ni, dia sebenarnya sifat yang berlawan. Bagi asid, dia berlawan alkali. Sekejap cikgu baca kelas dah. Terima kasih. Nah juga Boleh jawab soalan. Baca tak? Biar cikgu saya bagikan tu. Terima kasih. Boleh. Cikgu akan tulis kat whiteboard ni lah. Macam mana kita tahu sebenarnya pH bagi air ni ada 17 skala. Yang mana kalau bagi asid dia akan start daripada 7 sampai 1. Dia ke belakang. Manakala alkali pula dia daripada 7 hingga ke 14. Itu bermaksud ia alkali lah. Yang kedua, asid menghasilkan ion hidrogen. Manakala alkali menghasilkan ion hidroksida. Dan seterusnya, asid ni menukar kertas litmus biru kepada merah, serta manakala asid menukar kertas litmus merah kepada biru, dan seterusnya asid berasa masam, contoh macam lemon dan cuka tadilah. Dan alkali terasa licin apabila disentuh, dan akhir sekali bagi asid digunakan dalam industri makanan, dan alkali banyak digunakan dalam produk pencuci dan ubat gigi. Cikgu tulis kat depan ni Boleh cikgu, boleh cikgu. Ringkaskan. Kami jajan, anda jajan apa? Ha? Sekali tak ikut. Boleh nampak tak apa yang cikgu tulis kat depan ni? Boleh. Boleh. Adalah cikgu yang dah ringkaskan lah. Mana cikgu bagi tahu tadi, asid sebenarnya dia sifat yang berlawan bagi alkali. Yang pertama, pH bagi asid daripada 1 hingga 7. Siapa tahu skala dekat 7 ni kan dia air apa? Neutral. Neutral. Ha. Contoh Air masak. air masak lah. Hari-hari kita kena minum kan, kena kekal hydrate. Betul. Dan alkali pH 7 hingga 14. Manakala faham lah cikgu ketik kat depan ni. Faham.
suka yang ni. Nak main eksperimen banyak ni, nak main bahan ni. Betul cikgu. Saya semangat. Stopper. Okey, sebelum melakukan eksperimen, cikgu akan bagi tahu langkah demi langkah apa yang awak patut buat. Yang pertama, memastikan keadaan sekeliling bersih dan selamat. Yang kedua, menyediakan bahan seperti jus lemon, cuka, serbuk naik, sabun sebut dan kertas limus. Yang tu yang cikgu akan sediakanlah nanti. Yang ketiga, masukkan bahan ke dalam cawan mengikut sukatan yang betul dan masukkan air sekiranya perlu. Cikgu ada 2 bahan je yang kena masukkan air. Yang lagi 2 tak payahlah. Okey. Nombor 4, memastikan kertas limus merah, biru dan pH bersih daripada sebagai sebarang cair. Kalau kena air kertas limus tu awak tak boleh guna dah. Nombor 5, masukkan kertas limus satu persatu ke dalam cair yang hendak diuji. Nombor 6, perhatikan kertas limus sekiranya ada perubahan warna. Nombor 7, membuat catatan pada borang yang disediakan. Cikgu ada sediakan borang, nanti salah satu kena isi. Nombor 8, selepas melakukan eksperimen, sila bersihkan tempat eksperimen dan buang cecair ke tempat yang betul. Cikgu ada sediakan bekas, nanti awak buat eksperimen boleh buang cecair dalam tu. Dan cikgu pun ada tisu kalau ada awak terkotor ke apa kan. Sebelum start eksperimen, cikgu akan tunjuk demonstrasi dulu untuk satu bahan. Ini adalah apa tadi? Ada nak minum ke bagi cergas sikit, bagi cerah sikit? Jangan minum dia, nanti kan sakit perut awak. Ada asid, tambah asid lagi. Ada yang pernah buat ke ni kat rumah? Pernah. Tolong mak saja. Tolong mak saja. Bagus. Mula-mula cikgu akan ambil kertas limus biru. Kertas kecil je, tak besar pun. Dan ini adalah kertas limus merah. Dan mula-mula cikgu masukkan kertas warna merah dululah. Apa yang awak nampak? Tak berubah. Tak berubah. Tak seronok lah tak berubah. Betul. Tak ada magic. Dan seterusnya cikgu masuk warna biru. Agak-agak jadi warna apa? Merah. Merah. Ya ke merah? Hijau. Kuning. Pink. Kuning. Pink. Putih. Okay, cikgu celup Bismillah. Okey, terima kasih. Kira betul lah untuk air jus limau ni kiranya ia adalah asid. Dan seterusnya cikgu akan ambil kertas pH. Kertas pH ni dekat belakang ni dia ada tunjuk skala. Kalau awak perasan kan dia ada warna hijau, warna purple, warna merah. Dan ini adalah kertas limus lah. Nanti selepas awak cocok, awak akan cek dekat sini tau, berapakah skala yang untuk jus limau ni. Boleh ya? Ha. Boleh. Dia dah tukar jadi colour merah kan. Lepas tu awak cek. Agak-agak dia nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2 ke nombor 3? Nombor 3. Baik, cikgu dekat. Esma tolong cek untuk awak Tengok berapa skala. Boleh mak. Tiga. Esma kata 3. Ya ke? Betul ke? Ya ke? Ya. Christopher nak check. Betul Esma cakap.
pH acid daripada 7 hingga 1. And then Isma kata 3. Kiranya betul lah, ini adalah acid. Dan sebelum start eksperimen, boleh tak cikgu nak buat grup? Boleh. Cikgu nak satu grup dalam... Kau awak nak duduk macam ni je? Macam ni je. Macam ni je? Saya tak nak ngedit. Okay. Boleh. Kiranya jadi setiap meja cikgu nak seorang untuk bangun dan ambil bahan. Din. Cikgu panggil dia. Cik. Cikgu panggil ni. Jangan rangka ke mana. Baik Din. Konsep dia ni. Baik. Setiap orang 4 tau. Awak ambil 4 cawan. Kalau lebih, bagi je balik. Balik. Boleh cikgu. Baik, jangan bising sangat. Cikgu dia main-main. Cikgu ni main-main. Cikgu banyak main cikgu. Jangan. Dia tu. Otan cikgu otan. Kumirik. Nah, tak boleh tak satu. Ambil 5. Yang mana setiap meja ni wakilkan satu ketua. Kita ambil bahan. Stopper. Tak nak. Kenapa tak nak pula? Nak buat eksperimen ni. Kan nanti awak tak ada makan kan? Ini kertas limus ya. Kelas berapa orang? Satu kumpulan. Mula cikgu nak buat 3 orang. Tapi awak nampak awak macam duduk dalam meja macam okey je. Awak selesa dengan kawan-kawan sebelah awak. Jauh sikit tak rasa. Yang mana boleh tak ada yang ambil dapat banyak. Dah ambil ke? Belum. Belum. Ini cawan-cawan ni untuk kamu letak bahan-bahan yang cikgu akan kita akan buat eksperimen ni. Kau awak nak buat sebab kat kawan awak ni. Pas. Bukan minum. Ikut anda nak minum. Lain Milo je. Jangan minum je, nanti kena dalam perut awak. Perut awak dah banyak asid dah. Asid yang paling tinggi tu dalam perut tu. Cikgu air Milo tak ada je kau? Air Milo belum lagi. Kenapa lawak ni? Lepas tu cukup. Cikgu. Minum. Ni dua, ada lagi 2. Lagi 2. Ini apa ni? Sabun, baju. Sabun, baju, sebut. Ha. Sebut. Baik dengan tumpah dia. Dia tumpah kan dia. Kau boleh tak? Betul. Yang beri tu. bukan ketan. Tiga kata semua. Kata 5 mega. Kesian kawan awak. Oh, pakai ni sebut. Cikgu denda.
Oh, Letak kacau. Sini. Dia letak air tu. Kaca air. Kacau air. Jangan. Kan nanti ada yang pergi PKU kan. Dan last sekali sebut penaik. Tadi sebut penaik tadi untuk apa tadi? Untuk roti. Roti. Donat. Untuk kek, untuk donat, untuk Makanan. Untuk makan. makan, untuk bagi nampak gebu. Bagi gebu gebas. Ya, betul. Kebas. Cikgu tak ada. Ha, letak ais. Tapi jangan melampau-lampau nanti dia terbang pula. Untuk air tu. Ha, betul. Boleh? Lengsing. Nak air. Lengsing. Dah letak air dah. Ada lagi satu. Ada sini. Cukup dah? Lupa pasal tadi. Ada yang gambar. Aku kau aku gambar. Ambil cik. Cikgu nak pilih tu. Antara tu antara tu. Terbang. Beli dia. Baju lah sama. Kacau tinggi. Ah. Baik. Bagi apa macam mandi kan. Mana kau dapat ni? Nah, kawan-kawan. Okay, awak boleh duduk dah. Nanti cikgu akan edarkan kertas. Ah, tu apa? Ni yeast. Sabun lah. Sup naik. Dah Oh, seledi. berani. Minum. Jap. Kacau. Okey, cikgu perlukan perhatian awak sekejap. Sebelum awak melakukan eksperimen. Dekat depan ni cikgu akan sediakan satu borang. Semasa awak bereksperimen tu, setiap seorang kena masukkan nama bahan, sifat bahan serta jenis bahan. Iaitu bahan itu adalah asid ataupun alkali lah. Dan seterusnya pemerhatian perubahan kertas limus. Tengok kertas limus tu, limus biru ke merah ke biru ke, awak kena tengok yang tu. Dan last sekali macam cikgu cakap, awak kena check pH bagi setiap bahan. Boleh? Boleh. Okay. Nanti kalau ada lebih, awak edarkan mainkan untuk cukup. Okey. Cikgu salah satu ke cikgu? Ha, betul. Sebab nanti waktu habis eksperimen cikgu akan tanya siapa yang tak buat nanti tak isi mesti kena. Nama bahan tu ada gigi kan? Gigi buk ni. Sama. Cikgu ada 3 je tau kertas pH ni. Selepas kamu buat pH, kamu bagi kat kawan awak yang belakang. Boleh? Boleh. Awak kena berkongsi lah dengan kawan. Satu kelas kan, betul? Betul. Deterjen kan? Suka.
yang kamu nak buat? Sebut sarung bagi. Saya dah bagi dah. Ni pegang ni apa? Tu pen full lah. Amir kenapa Amir? Nampak pucat je Amir. Demam ke? Demam. Alamak. Adik kawan kita demam lah. Dia main ML semalam bro. Dia main ML. Main ML semalam. Dia main game. Dia main game. Ya ke? Nampak dia macam tak sihat ke? Betul, marah dia bro. Main Amir game. kata dia tidur je semalam. Bohong je. Merah pula cikgu. Sifat bahan tadi cikgu macam cikgu bagi tahu, sifat bahan ni ada yang dekat depan ni. Asid, alkali, pH, air hidrosida, biru kemerah. Dan awak boleh juga nyatakan macam fusi pun boleh. Macam jus limau tadi untuk apa, cuka untuk apa. Awak boleh masukkan sekali untuk borang tu. Dah boleh start. Boleh? Mana yang anda siap dah tulis semua, awak boleh start. Cikgu bagi masa sampai pukul 9:10 minit. Boleh ke 10 minit awak buat? Boleh siap ke? Awak buat dulu ya. Cikgu Wan nak tanya. Kenapa tu? Sifat bahan nak tulis berapa? Senarai bahan. Sifat bahan. Sifat bahan macam awak tengok dekat paper putih tu, ada pH macam asid, pH dia daripada 1 hingga 7. Tapi awak tak boleh tulis pH sebab tu pH dekat ujung kan. Awak kena tulis macam dia menghasilkan ion hidrogen dan masam dalam selalu digunakan dalam industri makanan. Sabun tu. Dia tak pernah hasil sabun. Jangan macam tu. Siapa kan licin? Licin. Untuk basuh tandas. Basuh. Ke merah ke merah. Tak je jeluk. Mana? Minta maaf Mana? ya. Sorry. Minta maaf. Cikgu perlukan pandai kejap. Tadi cikgu kata sebab berlawan kan. Kat sini kiranya asid masam dan seterusnya dekat alkali pahit. Oh, Supaya awak senang ingat. Biru. Biru. so jadi. Ni apa sebut naik? Naik merah ke biru ah. Merah ke biru. Cikgu ada nak tambah sikit ni dekat depan ni. Yang untuk asid dia apa tadi? Awak agak-agak kalau macam cuka kena besi dia jadi apa? Karat. Dia apa? Karat. Menghakis, betul. Alhamdulillah Zumna. Tak faham tu. Apa dah? Dan seterusnya alkali dia menghakis. Tidak menghakis. Mengakhir juga. Sabun. Ini biru sekali. Licin. Cikgu buat suspend. Sabun.
tukar warna dah tu, cikgu dengar. Nah, biru. Selepas habis Sana tu dah. Selepas habis awak buangkan dalam ni ya. Cikgu harus jaga bekas. Buang dalam ni nanti ya. Okey. Suka kan? Biru ke merah kan? Cikgu pasal Biru ke merah. Ya, lebih eksperimen. Satu lagi. Suka. Warna apa? PH. Sama kucing rasa benda. Kata tiga je bukan? Empat. Ni pun dah warna kuning. Nak tisu. Cikgu jalan-jalan ni siapa nak tisu ni? No, kat sini semua hadir. Keempat. Keempat. Awak boleh letak nombor berapa tu? 11. Kiranya awak boleh letak 3/4. Itu maksudnya apa kacau saja. Terus abang ni. Apa tahu awak Dia kata Google Hub boleh. Ni apa? Ni apa? air limau. Air lemon apa? Sifat 5. Air lemon. Berhakis. Tadi kita dah buat. Menghakis. 3. Ada juga tapi dia bukan menghakis, dia cuma membuang kekotoran yang ada pada besi tersebut. Tangan saya putih-putih sini sabun. Sabun pun sebenarnya ada banyak jenis. Kalau awak perasan kan, mana boleh kita sabun badan dengan sabun pencuci baju kan? Rasa macam sakit sebab sabun pencuci baju ni dia banyak asid. Dia banyak macam bahan-bahan kimia. Manakala yang dekat badan tu dia banyak bahan-bahan yang natural. Air limau 3. Merah-merah. Ni asid. Asid lah. Asid. Okey, semua. Baik. Sabun dengan sebut pelik. Dua-dua buat. Wah, semangat betul lah buat eksperimen ni. Hari-hari buat eksperimen lah kalau macam ni. Yeay! Nak. Main bola. Ni apa ni? Ui. Ni dah lagi pelis ni. 11 dulu. Sebab tu sebenarnya macam hitam tau. Biru lah. Biru lah. Dia 11 ni. Tengok je ni. Masa. Masa atas kan. Cikgu, kalau ni 11 lah cikgu. Mana? 12 kan? Awak boleh je letak 12, kita 11. Oh. Macam Asia tu macam 12. Oh. 11 dan 12. Betul. Buat kan kalau sabun juga tengok. 11 dan 12. Jus merah. 12. Dia cikgu ambil. 9 dah. Baik. 9, 12. 11. 9 dah. 9 tu. Cukup naik. Sini. Ni apa? Cukup naik. Cukup naik 9. Cikgu. 11 cikgu. Macam ni ke? Dash. Oh dah. Macam ni lah wai. Itu pun tak penting wai. Kukut berasa. Cuka. Ni go. Ni awak boleh tengok skala bagi pH. Lah, baru nak tunjuk. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang skala pH. Lagi 2 minit ya, cikgu bagi. Kenapa warna sama? Kenapa warna sama? Ha? Kalau tadi cikgu kata litmus merah kepada biru,
Maksudnya? Ah, tak dengar tu. Akali. Aduh, tidur. Dah main-main dah jangan Dia ajar. ni dia dah tukar. Kiranya dia akali. Oh, Lagi 2 minit je pelajar. Dah siap dah? Assalamualaikum. Kumpulan depan ni power ni buat eksperimen ni. Dah keluar depan. Dah ke depan. Dah siap. Budak yang duduk depan. Dah siap dah kumpulan? Budak kelas belakang. Dah siap. Akhir. Oh, okey tak ada. Bodak apa tu? Bodak? Bagi pin kat Oyo. Dah ada dah bagi dah. Bagi dah. Bodak apa tu? Bodak. Bodak Tu, pencuci. tepi Makanan. pencuci. Bodak pencuci. Cikgu dia kata cikgu buruk. Sabar. Ni. Cuci. Kau ajar anak. Dia kata. Anak murid ni kau ajar. Oh, lagi 1 minit. Aku je kau ajar. Apa? Cikgu ada pemantau hari ni. Cikgu ada pemantau untuk cik awak. Mana yang tak buat kerja tu nanti habis makan awak. Victor nakal. Victor nakal. Tak apa. Sebab nanti cikgu nak kertas tu cikgu ajar. Kita belajar. Sifat-sifat. Cikgu jangan bawa handphone cikgu. Cikgu kalau kita ada pengetua lah. Tak apa. Zaman sekarang memang kena bawa telefon, bawa laptop pergi kelas. Sebab sekarang ni banyak kena buat penyelidikan menggunakan internet. Tapi dah tu saya ambil tu. Dah ya. Habis cikgu. Dah habis. Okey, perhatian pelajar. Okey. Perhatian. Cikgu anggap semua kamu semua sudah siap buat kan? Dah. Dan cikgu percaya kamu semua pun dah ada jawapan masing-masing. Dah faham pH cuka. Dan yang awak nampak dekat depan ni skala pH. Yang cikgu bagi tahu tadi kalau 7 tu air kosong lah, air yang selalu minum. Manakala 1 hingga 6 ialah asid. Dan 1 sampai 4 ialah asid tinggi. Kita tak boleh makan lah asid ni. Macam racun yang tikus ke, yang tu bahayalah. Dan akali daripada 8 hingga 14. Macam akali rendah, saya boleh bagi contoh cikgu. Akali rendah ni ada kat mana? So ada kata Bagi gigi. Baking soda. air. Tapi contoh lagi Extra Joss. extra Joss. Boleh cikgu boleh terima sebab apa extra Joss tu? Sebab dia Joss. Sebab dia berkarbonat. Awak semua dah siap buat eksperimen. Sekarang awak semua dalam segmen sudah belajar, sila komen. So cikgu nak minta seorang untuk bangun dan nyatakan ringkasan apa yang anda dapat belajar pada hari ini. Tapi cikgu tak nak awak wakil lah. Cikgu nak pilih. Boleh. Cikgu sekali dulu nampak siapa yang macam besar-besar hari ni. Den. Sabar jawab cikgu Isma. Baik tu Den. Okay, cikgu dah ada jawapan. Cikgu akan pilih Esma. Isma boleh diri? baru nak pandai. Duduk kat sini ke cikgu? Boleh. Okey, apa yang
Dari ringkasan yang saya belajar pada hari ini, saya dapat tahu apa itu asid dan alkali. Lepas tu saya juga tahu tentang sifat-sifat jenis sifat-sifat asid dan alkali itu. Contoh dia macam kalau alkali dia jangan cikgu, saya ingat. Kalau alkali dia masam asid. Oh, sorry. Dia licin. Dia licin, dia pahit. Kalau asid pula dia masam, dia boleh buat jadi pengawet. Kalau asma boleh tolong cikgu, kalau untuk fungsi, kalau asid untuk harian apa dia? Asid untuk harian untuk Jus lemon? makanan. Betul. Ah. Manakala alkali pula? Kalau kali untuk basuh baju. Yeah, betul. Berikan tepuk. Baik nak komen. Asma. Baik nak komen. Dan itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Allah. Anda semua buat yang terbaik, memberi disiplin yang penuh dan bertanggungjawab. Dan saya nampak, cikgu nampak tadi awak semua bekerjasama kan untuk kumpulkan data. Betul. Betul? Betul. Dan cikgu harap awak kekallah semangat-semangat awak ni hari demi hari. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.